ada penggemar, penggemar teh, penggemar kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan herbalist anda, saya Cik Manan Ali. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, ya, kadang-kadang ada penggemar, penggemar teh, penggemar kopi, macam-macam kegemaran masing-masing, ya. Tetapi tuan-tuan, salah ke minum kopi? Okey, tak ada masalah. Salah ke minum teh? Okey, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan, alangkah baiknya di dalam hidangan minuman kita itu adanya minuman yang sifatnya adalah ada sifat kaminatif. Apa maksud kaminatif? Iaitu tolak angin dalam badan. Ada orang yang kadang-kadang pedih di ulu hati, sakit perut, sebu, kembung perut dan macam-macam tuan-tuan. Ini akibat daripada tekanan angin ataupun kedudukan keimbangan antara air, makanan, udara tidak seimbang. Maka tuan-tuan, alangkah baiknya kita ada satu siapan, sama ada nak jadikan dia sebagai sarapan pagi yang sangat baik yang bersifat diet. Ambil satu cangkir ataupun ambil satu cawan pada awal pagi tuan-tuan. Sudah cukup insya-Allah untuk jadikan sebagai minuman diet. Kenapa tuan-tuan? Masya-Allah. Komposisi ataupun gabungan yang hebat yang kita nak share pada hari ini. Tuan-tuan, tengok betul-betul tuan-tuan. Ya, apa nama dia? Kopi Best. Ya, Kopi Best. Apa antaranya? Masya-Allah tuan-tuan. Antara komposisi yang ada pada kopi ini satu. Tolong dengar betul-betul. Satu. Apa dia? Masya-Allah, sangat penting untuk kesihatan mata. Ya, apa dia? Iaitulah goji berry. Goji berry. Tahu tak tuan-tuan, dalam goji berry sangat tinggi kandungan zeaxanthin. Apa gunanya zeaxanthin ini? Sangat-sangat mustahak untuk kesihatan mata. Membantu untuk saraf-saraf mata berada pada kesihatan yang baik. Apatah lagi, ancaman yang begitu banyak hari ini. Bangkit, bangun, gadget. Nak tidur, gadget dulu. Mana-mana, gadget. Kan? Jadi, bila mana terlalu banyak menatap cahaya, pastinya akan menyebabkan kesihatan mata terganggu. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita menyediakan satu remedi yang insya-Allah bila diamalkan, insya-Allah sangat baik untuk kesihatan mata dengan adanya zeaxanthin yang ada pada goji. Insya-Allah. Apa dia lagi tuan-tuan? Ini pun sangat best. Telah pun dibuktikan dengan research, ianya sangat baik untuk diamalkan. Iaitulah apa dia? Iaitulah kalau sahabat-sahabat tengok di sini ni, gambar dia, wow, cantik tuan-tuan. Apa dia? Nama saintifiknya Nigella sativa. Nigella sativa itu merujuk kepada herba yang dengar betul-betul. Ada hadis Nabi SAW, bagi kita orang Islam mesti meyakini tentang apa yang telah diucapkan oleh junjungan besar Nabi SAW tentang apa? Dengar betul-betul tuan-tuan. Kata Nabi, inna hadhil habbatus sauda shifaa'un min kulli da' illa asal. Tuan-tuan, pada habbatus sauda ni penawar segala penyakit kata Nabi, kecuali mati. Sahabat, bayangkan dengan sifat kaminatif, dia tolak angin dalam badan. Kalau ada yang tak stabil dalam badan dia, angin banyak ke apa, minum kopi ni settle tuan-tuan. Dan sifat kaminatif itu ditambah lagi dengan komposisi ginger ataupun halia tuan-tuan. Halia. Tu dia. Apa lagi yang hebat pada kopi ni? Iaitulah kalau kita lihat di sini tuan-tuan, wow, hebat tuan-tuan, iaitu adanya apa dia? Oat. Adanya oat ataupun ekstrak daripada oat. Untuk apa? Untuk kita punya buah pinggang ataupun kidney kita. Masya-Allah tuan-tuan. Ini adalah satu remedi kopi yang insya-Allah kalau tuan-tuan tuang saja, tak macam di lain-lain kedai lah. Tuang, berbuih, dia punya form dia tu berbuih-buih. Maaf tuan-tuan, kita tidak menggunakan form. Maaf tuan-tuan, mungkin sedap dilihat dengan mata, berbuih-buih macam tu, tapi tak bagus pun untuk kesihatan. Tak bagus pun. Jadi bila tuang kopi ni pada sukatan satu cawan, ingat tuan-tuan, ingat, saya nak ulang, guna satu cawan, jangan satu mak ataupun satu gelas, tak boleh. Dan guna betul-betul air panas. Jadi inilah satu penyediaan minuman, bukan sahaja sedap, best, tetapi ternyata ianya memberikan kebaikan untuk kesihatan tubuh badan kita. Saya menyeru tuan-tuan semua di luar sana, beramallah dengan Kopi Best yang mempunyai komposisi yang sangat baik untuk kesihatan. Tambah lagi kehadiran moringa ataupun daun kelo. Masya-Allah. Terlalu banyak kan kegunaan dia. So, jom bersama dengan penggunaan Kopi Best untuk kesihatan tubuh badan kita. Awal pagi, paling kurang tengah hari ataupun petang. Sudah memadai untuk insya-Allah badan kita sehat insya-Allah.
sila dapatkan di luar sana kepada pengedar-pengedar kita, insya-Allah, untuk dapatkan kopi best. Terima kasih semua di atas perhatian anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.